Adakah sedekah amal jariah anak akan sampai kepada ibu bapa yang telah meninggal? Contohnya sedekah untuk bina masjid. Bagus soalan ni. Ayah mak mati dah, anak sedekah jariah sampai ke dah? Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah ada dua golongan. Golongan yang pertama, semua amalan soleh yang dilakukan oleh anak automatik dapat sampai pahalanya juga share dengan ibu bapanya tanpa niat. Itu pendapat yang pertama. Kita baca Quran, automatik mak ayah kita mati dapat kebaikan. Kita semayang, automatik dapat ke ibu bapa. Kita sedekah, automatik dapat. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kita kena niat. Aku hadiahkan pahala bacaanku tadi kepada arwah dua ibu bapa. Nampak? Itulah pandangan ulama. Jadi kalau kita nak keluar pada khilaf supaya semua mengatakan sampai, eloknya kita berniat. Habis kita melakukan satu amal soleh, kita ambil duit nak letak dalam tong masjid, ini sedekah daripada ibu bapa. Walaupun dia mati, sampai, memang sampai. Kenapa? Kerana Nabi kata boleh. Nabi tak kata sampai, Nabi kata boleh. Boleh tu kata ulama, makna bermanfaat. Seorang perempuan datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, inna ummi qad matat, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, atasaddaqtu anha, bolehkah aku bersedekah tapi seolah-olah daripada dia yang sudah mati? Nabi kata na'am, boleh. Apa makna boleh? Yasilu sawabuha ilal mayyit, sampai pahala amalan itu kepada orang yang telah mati. Kata Syekh Atiyah Saqar, Rais Lajnah Fatwa Universiti Al-Azhar, sawaun ba'idan minal qabri au qariban minhu, sama ada dia jauh daripada kubur atau dia kata tu di kubur, memberi manfaat kepada mayat. Kenapa? Kerana orang yang soleh ialah maksudnya orang yang beriman. Faham? Lepas tu dalam hadis awaladin solihin yad'ulah. Soleh di situ bukan hak janggut panjang macam aku. Soleh tu bukan pakai piyah tak mau. Soleh tu bukan pakai jubah gini. Soleh tu bukan pakai ridak. Soleh tu kata Imam Nawawi, kullu mu'min, semua yang beriman, walau kana fasiqa, sekalipun fasik. Nampak?